Tok Wan ambil seorang Majlis Kebanggaan Negara kali pertama nak kongsi pengalaman bila ditunjukkan kedudukan hutang kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan negeri Pahang menduduki tempat yang teratas yang paling banyak hutang negeri besar pada tahun 2018. Sekarang ini Tuan nak beritahu yang paling kuat hutang dengan kerajaan persekutuan adalah negeri Pahang yang ditabir oleh Barisan Nasional UMNO dan negeri yang ditabir oleh kolonial Islamik. Negeri mereka lah yang paling banyak hutang dan gagal membayar hutang kepada kerajaan negeri persekutuan. Kita di Pahang kita boleh jalan tegak, tengok kawan dia jadi tegak. Sebab apa? Sebab ada duit. Kalau tak ada duit boleh bagi dah macam ni. Daripada RM50 naik 100, tak boleh lah bagi kalau tak ada duit. Sebab kita uruskan kawasan kita dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan, lagi satu tuan nak beritahu, kita program kita begini kita dah mula banyak tahun. Kita bermula dengan larian ke Kajak, kita buat Jamuan Raya ada Menteri, dan kita buat program Puncak Raya, dan insyaAllah pada 11 bulan April ni jam 10 pagi kerajaan negeri akan buat jamuan air raya untuk anak-anak perantau di Dewan Merdeka dan BTC. Datanglah beramai-ramai. Kita buat di Dewan Merdeka, kita penuhkan Dewan Merdeka. Kita nak tunjuk kepada orang daripada negeri lain bahawa inilah Pahang, inilah Pahang. Kita rasa bangga bila orang lain nak pergi mana jamuan raya negeri Pahang, buat di mana, buat di WTC. Tentang yang mendapat voucher ni, orang rasa pastinya rasa bangga. Sebab apabila mendapat voucher, kita rasa bangga. Inilah voucher negeri Pahang yang kita telah laksanakan semenjak tahun 2020.